Benglo ini dibina pada tahun 80 dan ditinggalkan sikit. Ia dikaitkan dengan kisah pembantu rumah yang menggunakan sihir untuk merompak keluarga di sini. Sejak itu, banglo ini digelar banglo sihir dan dikatakan masih menyimpan kesan amalan tersebut. Penelusuran di banglo oleh tim Lobo Anonymous. Sekarang kita sedang menuju ke mana, Black? Banglo Penanggal. Banglo Penanggal. Banyak cerita di dalam ni kan? Ya. Aku dengar macam-macam cerita. Baru bermula kat sini. Jaga kaki lah. Okey. Dulu sempat pulak. Oh, ni pintu masuk. Lepas tu masuk sini. Masuk. Okey, itu bahagian luar lah. Bahagian luar. Ni gelap lah. Okey, sekarang kita nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Oh, rasa dia punya aura dia. Banglo ni dengar-dengar ni kata terbakar sendiri. Ya betul. Ini kebakaran tu apa? Oh. Okey Fauzi. Okey, yang ni adalah banglo sihir. Ya, banglo sihir orang kata. Orang yang kata. Jadi orang kata kita ikut je lah apa yang orang kata tu. Ini adalah banglo sihir, jom. Ni, kita ambil postage ni. Assalamualaikum. Ni banglo sihir ada orang kata adalah seorang pembantu rumah yang telah mensihir aku kata majikan ni lah. Jadi ada orang kata ada barang-barang sihir yang tertanam kat sini. Jadi kita datang kat sini pada hari ini bersama dengan Cik Fauzi, ya, Fauzi Channel, bersama dengan Cik Fauzi untuk mengetahui apa makhluk yang ada di sini dan di manakah barang sihir itu. Jom masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fauzi rasa macam sunyi je sini kan? Betul? Betul tak? Kan? Sunyi tadi kat luar tu macam bising sikit lah. Bila masuk ke sini macam dah terlalu sunyi. Ni bahagian tingkat atas dia dan ini bahagian luar lah. Jom kita masuk sini. Assalamualaikum. Ya Allah. Lantai-lantai dia. Kat sini. Ni ada bilik. Ni mungkin ruang dapur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya kadamu roh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu ghaib. Hadir. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fauzi ada rasa apa-apa tak?
Eh, Kolam betul. kolam. Memang ada kolam lah. Jadi, Wazir, kau ada rasa apa-apa tak? Rasa energi apa-apa kat sini ke? Tidak. Ha? Tidak. Tak ada rasa apa-apa lah? Energi. Jom kita pergi ronda-ronda kat bawah ni dulu. Assalamualaikum. Oh. Ya. Kat sini. Oh. Dia kena mengarang bunyi anjing. Oh. Menuju ke sini. Ini ruang tamu. Ruang tamu Black Macam dapur pun ni. Ruang tamu lah, dapur. Sini bukan kot. Tak pasti lah. Ya, akan terus depan. Tengok bawah kan? Apa? Jaga paku. Jaga paku. Kita akan terus ke depan. Tengok. Ya, ni lah ya Black hancur-hancur dah. Oh, boleh tahan juga kat belakang ni. Black? Black? Naik atas ke Black? Black? Oh Black? 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 Wih. Black? Jangan buat hal lu. Black? Alamak kau ni. Kau jangan takut-takut aku. Black? Janganlah macam ni. Jangan takut aku Kau biar betul Black? Kau diam je ni. Sudah kau ni. Dah gelak-gelak macam ni. Aku dah first time. Kau ni pula. Alamak kau ni. Mahal lah kau ni Black. Jangan takut-takut aku Black. Kau biar betul kau. Sudah. Masalah kau ni Black. Sudah. Black. Agak-agak kau ni. Aduh, buat hal lah. Aku tinggal seorang lah ni. Along, masuk long. Long, masuk. Along, masuk long, masuk long. Okey, bentar tunggu ya, tunggu. Tolong, Long. Oh, betul lah. Tapi koki pun tak ada lain. Jadi yang lagi yang kita bukannya berdua ke ataupun kami bertiga lah. Ya, kita bukan berdua dan bukannya kami bertiga, tapi kami ada lagi 3 orang. Lagi 3 orang
di banglo yang sebelah, banglo penanggal sana. Jadi yang kata kita explore kat sini dulu, nanti kita boleh tengok mereka kat sana. Jom kita naik atas. Assalamualaikum. Besar pokok ni. Tapi macam ada satu sosok yang macam bertinggi dekat atas dahan tu. Ada satu sosok. Tak tahu sosok apa. Wazir rasa apa yang ada kat sini? Duit kaca Jadi Alung masukkan salah satu sosok kat sini. Okey. Nanti Fauzi koordinasi dengan dia. Boleh? Boleh ya? Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Asal betul dia tak cakap. Macam ni. Fauzi tak boleh nak kata berkomunikasi dengan dia. Tapi tak apa, kita jalan terus. Mungkin tak tahu apa nak diperkatakan. Apa sih? Patutnya kena komunikasi. Tak tahu nak cakap apa. Tapi tak apalah. Dia memang jenis pendiam sikit ni. Dia introvert. Kan? Jadi orang kata jom kita naik atas. Assalamualaikum. Hello, kenapa? Maaf, tak jelas. Tak ada apa. Keadaan kat sana macam mana? Okey ke? Nak kami datang ke sana ke? Hancur banyak. Cantik tempat-tempat. Tempat dia tu. Ni tak? Kat sini lah dulu. Dia tu buat ada sosok wanita dekat sini.
Kalau di channel lama kami tu ada sosok wanita lah sini berdiri dekat sini. Semasa tu. Ni. Kita lakukan. Okey. Syarif. Okay. Tapi bagaimana simpul dulu. Okey, kami akan buat untuk video mengesan energi dan positif. Jadi kita tengok energi mana yang paling kuat dan di situ lah kita akan sendiri. Hujan kat dalam bumi tu lagi kan? Ya, jawab. Okey, tarik nafas, tenangkan fikiran. Tarik nafas, tenangkan fikiran. Kumpulkan satu titik. Jangan ada titik-titik baru ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mana yang tertarik, kau rasa energi itu tertarik, dari situ kau ikut. Kalau dia terhenti, kau terhenti di situ. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Ikut. Mana energi itu tertarik, ikut saja. Hadir. Hadir. Ikut saja pergerakan ni. Mana dia, energi mana yang terikut. Ikut dia. Terasa tak? Kau ikut saja mana dia tarik. Ikut je, mana dia berhenti situ berhenti. Sini ya. Saya sejuk dulu lah ni. Kau rasa apa? Sejuk dulu. Rasa apa? Ucap itu lah. Macam dia macam pegang sini slow, dia macam ayu perempuan. Perempuan? Dia pegang macam mana? Lepas tu dia macam dia tertutup lah muka dia. Nak pegang muka, lepas tu dia macam tarik kat tangan macam tu. Tadi, belah tadi. Kat sini tadi. So kata kat sini luar tadi duduk rasa energi dah tak besar. Jadi itu apa? Kenapa muka hitam ke? Sebelah. Dari bawah ni. Bismillah. Bismillah.
Okey? Mula masa sini tadi, saya rasa dia macam jatuh-jatuh je. Bila saya nak pergi ke kanan, dia macam bahang belah kiri. Lepas saya nak pergi belah kiri, dia macam gegar saja. Lepas tu dia macam dah tak ada apa-apa lah. Lepas tu saya rasa macam ada orang cakap belakang. Macam ada orang belakang lah. Lepas tu saya bersembunyi. Jadi orang kata disebabkan sihir, sama ada benar atau tidak, nanti kita orang akan cuba manifestasi kan. Jadi ada tak orang kata berlakunya sihir terhadap majikan yang mereka perkatakan, sama ada sahih atau tidak, Allahu a'lam. Tapi kita akan teruskan eksplorasi kita pada hari ini, dan kemungkinan dan sosok kat sini buat masa ni hanya ada 1-2 je. Tapi tak tahulah dekat bilik lain. Tapi kat sini, ruang sini memang tak ada. Ruang sini sangat panas panas sangat. Betul? Terlalu panas. Betul. Ha? Betul. Kau makan tak hari ni? Assalamualaikum. Dia cermin. Assalamualaikum. Boleh? Meremang. Masuk sini bilik kau rasa meremang. Rasa sini dulu. Okey. Kalau orang akan cuba tu. Tangan. Pejam mata je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya kadamu ghaib. Hadir. 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 Assalamualaikum. Siapakah? Siapakah ini? Kamu lakukan. Kami hanya explore saja di sini. Apa dah? Kami hanya explore di sini. Untuk sekian lama. Ya, Berapa lama kamu berada di sini? baru saja. Untuk berapa lama? Baru saja. Boleh kami tahu apakah ada berlakunya sihir menyihir di sini, di bangunan ini? Kau pun tak tahu. Tak tahu. Ada apa lagi nak diperkatakan? Siapa kamu? Saya, Alung Aziz. Untuk apa kamu berada di sini? Kami datang untuk explore dan untuk mengetahui sosok apa yang berada di sini. Apakah yang berada di samping kamu? Di sampingku cuma ada sosokku. Loh. Pening kan? Air. Ni bagian betis lah, macam hijau sikit. Hijau tu maksud je dipegang. Dipegang ke apa? Macam sesemut. Sesemut. Macam ni apa? Dia meremang tapi dia tarik daripada bawah, dia tarik sampai kat sini. Kat mana? Dari bawah sampai ke atas. Bawah dia tarik sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Lepaskan. Lepas.
Okay, Fazi? Okay. Okey. Okey dah. Jadi orang kata tadi tu sosok yang ada salah satu sosok yang berada di kat sini lah. Jadi orang kata dia memang duduk dalam bilik ni. Dia tak ada ke mana pun. Because of the guy dari sini ke sini, ke situ ke sini. Jadi orang kata ni hanya sosok yang menumpang di sini saja. Okey. Okay, jom kita explore sini. Assalamualaikum. Sunyi tempat. Banyak sayangan rumah dia kan. Rumah cantik-cantik akhirnya ditinggalkan juga. Itu orang kata kita dekat dunia ni tak jangan terlalu menyombong dan terlalu orang kata mengejarkan sangat kekayaan, akhirnya tinggal juga di sini. Oh tak? Okey. Ya Mazi? Jadi kalau ada barang-barang yang banyak-banyak kat rumah tu tak pakai tu, kena pakai. Kau tidak akan dihisap di akhirat. Jom. Okey, kena ceramah pula. Assalamualaikum. Agaknya apa yang berdua tu buat kat sana tu, bertiga tu buat kat sana? Agak-agaknya apa? Sini banyak cermin tau. Kalau buat mirror shadow tu okey juga ni. Tapi rasanya macam tak sesuai pada pada kali ni. Kali ni macam tak sesuai. Sebab tiada hint apa-apa pun. Oh mungkin sebab Ikmal tak ada kot Inari. Ikmal hari ni tak ada. Kami punya ghost box tu tak ada hari ni. Jadi kita teruskan penelusuran. Assalamualaikum. Nak masuk salah sosok kat sini, tapi tak ada orang nak communicate nanti. Tapi tak apa, nanti yang 3 orang tu ada nanti kita akan masuk sini balik lah. Jadi kita teruskan ke bawah dulu. Banyak bilik dia. Oh ini tadi tu. Okey. Carry okey. Hello, masuk. Mana semak lah. Sini ya? Oh. Tadi tu pintu masuk. Ya ke? Oh ya ke? Oh ni pintu tu. Oh ni bilik bawah lah. Dah hancur betul lah batu-batu dia. Kan? Banyak cermin. Ni tangga kita masuk tadi tau. Dia bersambung-sambung. Jom kita ke bawah sekejap. Langkah kami senyap dalam gelap, bayang bergerak, hati pun resah. Dari lorong sunyi ke rumah tinggal, suara gaib terus memanggil. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau berani menjejak makhluk, jangan gentar, jangan lari. Kolam. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, Lobo datang kami menyatu. Lobo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Lobo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Satu malam satu cerita,